Dalam setiap organisasi, di sebalik ambisi dan disiplin, tersembunyi manusia yang membawa rahsia, kesetiaan dan ketakutan. 4 jiwa disatukan oleh tugas tetapi dipisahkan oleh prinsip. Setiap keputusan mereka bukan sekadar tentang kerjaya dan tanggungjawab, tapi tentang siapa mereka sebenarnya. Selepas perceraian yang meninggalkan luka mendalam, Zulaikha memilih untuk menenggelamkan dirinya dalam kerja. Kerjayanya menjadi dunia baru, tempat dia mencari makna dan kekuatan. Fokusnya tajam, pandangannya tepat. Dia menilai setiap isu dengan berani dan profesional. Keprihatinannya terhadap klien menjadikannya antara setiausaha syarikat yang paling cekap, paling berani dan paling dikehendaki dalam industri. Namun di sebalik kecemerlangan itu, ada sesuatu yang dia cuba lupakan. Satu janji lama kepada Dayang Halimah. Kini, untuk menunaikan amanah itu, Zulaikha harus melanggar prinsip yang selama ini dipegang teguh. Dia perlu melepaskan ego dan mempertaruhkan reputasinya demi mempertahankan anak Halimah yang kini sudah dewasa, keras hati dan sukar dikendalikannya. Antara profesionalisme dan perasaan, antara janji dan harga diri, inilah dilema Zulaikha. 4 wajah, 4 kebenaran yang berbeza. Masing-masing berjuang dalam perang yang tak terlihat. Di antara cita-cita dan nurani, antara kesetiaan dan kebebasan. Di sebalik wajah, ada konflik minda dan jiwa yang tersembunyi.